Assalamualaikum dan selamat pagi. Ucapkan kepada penonton rugby online. Kita kini bersiaran langsung di Stadium Bandar Penawar, SSTMI Stadium Juara. Langsungnya perlawanan Piala Pengarah Tenside untuk 2026 dengan perlawanan pembukaan pada tuan rumah KPM BPA tentang pasukan daripada JMI. Ini serangan daripada pasukan KPM BPA. Bentakan di bahagian tengah melalui forward pack. Switching mencari backline pasukan Bond. Cari JJ di hujung. Satu extra anda one-on-one di bahagian hujung. Switching balik ke dalam mencari Apple, saya rasa. Dapatkan try yang pertama untuk pasukan KPM BPA. Baik sekali, mudahkan larian yang dimulakan oleh anda. Dihabiskan oleh Apple di bahagian hujung. Nanti conversion dua mata. Kini mudah, dua tambahan mata untuk pasukan KPM BPA. 7 mata penuh untuk pasukan mereka. Start kick baik. Knock on dikesan oleh pengadil perlawanan. Bijak sekali pressing yang ditunjukkan oleh forward pack pasukan KPM BPA. Maksa menyukarkan untuk menangkap bola tersebut. Kini scrum untuk pasukan mereka. Kali ini diterima oleh pengadil. Laju mencari Jito di bahagian tengah. Satu lagi looping bahagian hujung mencari Muiz, stepping ke dalam. 2-3 pertahanan lepas mencari support di bahagian belakang. Play on kata pengadil. Bola bersama Kenet dapat habis kelarian. Try yang kedua untuk pasukan KPM BPA. Try kedua pasukan KPM BPA menambah 5 mata. Baik sekali continuity dan easy play yang dilakukan oleh pasukan tuan rumah. Habiskan larian kini di bahagian hujung belah kiri. Conversion tidak berjaya. Ketika jadi perlawanan KPM BPA menang dengan mata 12-14. Version gagal disempurnakan. Tiada sembarang tambahan 2 mata. Kini mata kekal 12-0. Start kick daripada Daniel Hamzah. Baik kali ni. Hendak di bahagian hujung. Sayang sekali. Ada satu signal yang dapat dikesan oleh pengadil perlawanan. Knock on outside yang dikesan. Berikan penalti terus untuk pasukan JMI. Line out yang dicari. Yang pertama untuk pasukan mereka. Baik, kali ni checking semula masuk ke dalam. Giliran pasukan daripada JMI kini mula menyerang. Tutup laju extra di bahagian kanan. One on one di bahagian hujung. Sedikit tidak kesampaian bola tersebut menyukarkan winger untuk menangkap bola.
maksa untuk melakukan kesilapan lah. Terus saja turnover untuk pasukan KPM BPA. Scrum di bahagian hujung. Cubaan push tidak diterima oleh pengadil lah. Berikan penalti untuk pasukan tuan rumah. Boleh line out menjadi option lah, tapi tidak menemukan line out pula. Clearance kick terus dilakukan. Mudah connect di bahagian belakang. Checking semula masuk ke dalam. Lepas ini dua pertahanan jaya mengelirukan. Try yang ketiga untuk pasukan KPM BPA. Di booking.com, kami tahu percutian dapat dilanjutkan. Gerakan solo daripada scrum pasukan KPM BP. Berjaya menemukan try mereka yang ketiga. Jadikan mata kini menjadi 17. Balas kosong. Conversion gagal disempurnakan. Try ketiga pasukan KPM BPA, Commission tidak berjaya. KPM BPA memimpin perlawanan dengan mata 17 tanpa balas. Switching baik kali ni. Tapping saja oleh Muiz. Checking semula Jito mencari Muiz kembali di bahagian hujung. Lepas dua pertahanan offload. Baik kali ni. Berjaya menemukan try yang keempat. Ini mesti center pasukan. Kombinasi yang baik bagi dua-dua pemain ini. Try keempat pasukan KPM BPA. Jarak dan kedudukan dengan menambah 5 mata berharga. Kedudukan terkini KPM BPA 22 tanpa balas. Commission berjaya disempurnakan menambah lagi 2 mata. KPM BPA 24, GMI 0. Version berjaya disempurnakan. Tambahan 2 mata lagi untuk pasukan mereka. Kini restart kick pada Nopal. Tinggi di hujung. Berjaya Acid menangkap bola tersebut. Kini terus jentera serangan bahagian forward dilancarkan. Advantage terus untuk pasukan KPM BP. Sikit rendah. Masih lagi dalam kawalan. Moon advantage not gain kata pengadil. Terus saja quick tap oleh Dan Hamzah. Check-in bahagian hujung. Takkan masih lagi menahan gerakan daripada pasukan KPMPP ni. Baik sekali shot yang dilakukan. Terus saja meluru masuk ke kawasan try pasukan JMI. Try yang kelima untuk pasukan KPMPP. Try kelima pasukan KPM BPA. Commission tidak berjaya. Berikan bagi separuh masa pertama KPM BPA 29 GMI 0. Untuk perlawanan seterusnya kita kepada pasukan KPM SI dan KPM Bandar Penawabi.
untuk berada di tempat permulaan. Ulang suara kita kepada pasukan KPM sekaligus menamatkan aksi separuh yang pertama Tuan dan Penawar pilih dengan conversion yang gagal ditambahkan. bagi perlawanan seterusnya. Tamatkan aksi separuh masa yang pertama dengan 29-0. Kita nantikan aksi separuh masa yang kedua sebentar saja lagi. Pesan makanan kegemaran anda dengan Foodpanda. Muat turun aplikasi dan pesan sekarang. Awal tahun memang stres. Anak nak masuk sekolah. Buku, baju, semua benda nak kena beli. So, saya mohon tambah dana. Hanya perlu gunakan MyCard. Syaratnya mudah je. Make sure warga negara Malaysia yang berumur 21 tahun ke atas. Tempoh bayaran pun fleksibel 91 ke 180 hari. Alhamdulillah, settle dah orang sekolah. Bersambung aksi separuh masa yang kedua. Kini giliran pasukan daripada JMI lakukan restart kick. Rumah kini selesa dengan mata 29 di hadapan ketika ini. Lagi sebarang maklum balas daripada pasukan JMI. Kini baik sekali tangkapan tersebut. Terus saja diteka dengan keras. Akan bahagian tengah. Penalti untuk pasukan JMI kerana mengalami satu error di bahagian tersebut. Satu hentakan Bijak kali ni menutup dengan lebih awal Sayang sekali ceiling off dapat dikesan, tapi tergelincir pula bola. Turnover untuk pasukan KPMBP. Muang di bahagian hujung. Lepas. Itu lagi offload. Sayang. Tidak sampai pula offload tersebut. Terus saja turnover. Kini giliran JMI pula menyerang. Kesap laju. Cubaan Jekyll berjaya ataupun tidak. Tapi balik semula kepada advantage. Advantage not gain kata pengadil. Sayang sekali. Sudah pun baik gerakan yang dilakukan di bahagian hujung. Tapi ada kesilapan sedikit. Maksa bola tersebut turnover.
Scrum untuk pasukan JMI. Baik, kali ni cari laju sekali harassment yang dilakukan oleh defending line pasukan KPM BP. Saja memaksa attacker pasukan JMI melakukan kesilapan. Turnover sekali lagi. Scrum untuk pasukan KPM BPA. Baik, backward kata pengadil. Bahkan mencari Muiz di bahagian hujung. Cubaan kick and chase yang dilakukan. Sayang sekali. Hampir saja. Berjaya menamatkan larian tersebut di bahagian hujung. Dia nampak pula di dalam live selindung dengan kemah. Walaupun try yang ke-6 untuk pasukan KPM BPA. Jarak lagi dulu yang menambah 5 mata. Ocean gagal disempurnakan. Conversion tidak berjaya. 33-0 ketika ini. Pasukan tuan rumah tindak lebih garang di awal-awal pagi ini. Pastikan kemenangan yang pertama dapat mereka miliki. Ni restart kick. Baiklah panggilan untuk pasukan KPM Sri Iskandar dan KPM Bandar Penawabi untuk berada di tempat permulaan bagi perlawanan seterusnya. Ulang suara panggilan kedua untuk KPM Sri Iskandar dan KPM Box kick Bandar yang Penawabi dilakukan mengeluarkan untuk daripada berada kawasan di tempat berbahaya permulaan. mereka. Kini bola di kawan Muiz. Checking kiri dan kanan. Satu offload. Overhead pass di bahagian kanan. Tapi sayang sekali berjaya dikesan oleh pengadil perlawanan. Sedikit ke hadapan bola tersebut. Floating. Sayang sekali. Tidak mungkin akan menjadikan sesuatu. Mungkin menambahkan lagi try. Sayang pengadil perlawanan lebih cekap. Membatalkan larian tersebut. Memberikan scrum untuk pasukan JMI. Ini giliran pasukan JMI pula menyerang. Sekali lagi advantage. Penalti dapat dikesan. Saja ditutup dengan laju. Kali ini dapat pula dikesan holding the ball oleh pengadil. Terus saja turnover semula untuk pasukan KPM BPA.
line out yang dicari di bahagian kanan. Baiklah, panggilan ketiga untuk pasukan KPM Sri Iskandar dan KPM Bandar Menawabi untuk berada di tempat permulaan. Ulang suara, panggilan ketiga untuk pasukan KPM Sri Iskandar dan KPM Bandar Menawabi untuk berada di tempat permulaan. Baik sekali gerakan yang dilakukan oleh backline pasukan KPMBP. Hampir membuatkan hasil di bahagian hujung. Kini patah balik mencari forward pack. Forward betul besar ini letakkan di bahagian tengah. Satu lagi short pass. Baik sekali forward ini. 2-3 kali sudah mencari larian yang pendek sebegitu. Balik semula bahagian tengah. Sikit lagi KPMBP menggunakan kedrak yang mereka ada. Baik, short pass, sayang. Berpusing-pusing beliau untuk menangkap bola tersebut. Saja dikesan knock on betul-betul di hadapan pengadil. Hampir saja menambahkan lagi try untuk pasukan tuan rumah. Terus saja clearance yang dilakukan. Maksa untuk pasukan KPM patah balik semula ke teritori mereka. Naufal di bahagian hujung. Baik, Dami hampir saja melepaskan diri. Balik cari forward. Tekan Wak Tong. 2 pertahanan berjaya lepas sikit. 3 pertahanan. Masih lagi Wak Tong try gerakan solo. Forward betul besar. Bukan try yang ke-7 untuk pasukan KPMBP. Lost a clutch by inches, get 50% off. Everything happens in Sekarang ketiga pasukan KPMBPA. Mission gagal disempurnakan. Sekaligus menambahkan aksi separuh masa yang kedua dengan putusan masa penuh.